kering kan spring dia tu. Nampak? Sepatut kalau spring dia yang elok, dia akan basah-basah dengan minyak lah. Itu 1 minit hari ni. Okey, hari ni kes aircon juga. Hari ni kita ada satu Honda BRV. Okey, untuk geng-geng Honda BRV masalah Honda BRV ni, aircon dia tak sejuk sebab dua. Pertama, bocor. Kedua, wah dia sendiri jam. Ni expression wah dia di jam. Okey, saya nak tunjuk salah satu contoh. Tengok spring kat dalam tak? Contoh, dia punya expression wah dia jam. Nampak? Kering kan spring dia tu. Nampak? Sepatut kalau spring dia yang elok, dia akan basah-basah dengan minyak lah. Tapi sekarang kering gila. Itu pentingnya buat flushing. Sebab apa? Sebab kita tak tahu minyak kat dalam sistem tu ada ke tak. Kalau minyak tu kering, memang boleh menyebabkan expression wah dia ni, ataupun spring expression wah ni jam. Kalau jam macam ni, pertama biasa kami akan buat testing dululah. Kita cuba dulu. Masukkan minyak, tengok boleh jalan tak. Kalau masuk minyak pun tak mau jalan juga, memang dia punya spring dah jam, kena tukar. Jadi nampak tak? Pentingnya kita buat flushing. Senang cerita, ada masalah aircon tak sejuk, cek dulu. Nak cek kat mana, boleh bawa datang ke Fizik Motorsport Sunway Ipoh. Selamat hari ni set.